A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni sebab tak formal tu kan. Jadi alhamdulillah pertama kita dapat kumpul hari ni sebab untuk sama-sama kita tadabbur, kita bincangkan satu surah yang bagi saya memang sangat penting lah untuk kita sebagai umat Islam. Dan juga kalau nak ikut kan berdasarkan tema MIC tahun ni pun berkenaan dengan perjuangan kan. Berkenaan dengan kata kita nak jadi pejuang-pejuang Islam tu. Memang nak katakan surah As-Saff ni memang surah yang tepat sekali untuk kita tengok sebagai guideline sebagai umat Islam apa yang kita perlu lakukan kan. Jadi bagi saya first sekali kan kalau kita nak tadabbur surah ni, first sekali kita kena tengok pada konteks ingat surah ni. Waktu pertama turunnya surah As-Saff kan, di apa ni, surah As-Saff ni kalau sekali dia turun waktu zaman di Madinah, betul tak? Di Madinah kan. Bila surah yang turun di Madinah ni, dia adalah surah-surah yang bukan sahaja untuk pengetahuan tentang Islam tu saja, tapi tentang suatu organisasi, suatu negara yang dah tertubuh, negara Islam, komuniti Islam yang sangat ramai kan. Jadi dijadikan cerita, surah ni turun ketika sahabat Rasulullah kan, dengan Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam merupakan salah seorang sahabat Nabi yang dulunya siapa? Abdullah bin Salam dulunya ialah seorang pendeta Yahudi kan, kira penggerak agama Yahudi kan. Tapi nak dijadikan cerita, sahabat Rasulullah sedang duduk bersama-sama, and then ditanya kepada Rasulullah kan, apa amalan yang paling Allah suka kan? Apa yang amalan yang paling Allah suka? Lepas tu bila dirujuk kepada Rasulullah bacakan surah As-Saff ni. Jadi kita kena tahu konteks dulu sebelum kita mula nak bincang surah ni kan. Jadi mula-mula kita tengok kan permulaan surah ni, sebab memanglah katanya tak payah kronologi kan. Tapi bagi saya setiap semua yang Allah susun tu, every single word, setiap perkataan, setiap surat tu memang ada hikmah, betul tak? Dari secara generalnya, surah As-Saff ni kalau mengikut tafsir Zilan kan, yang dirumuskan oleh Ustaz Ni Abdul, dia kata surah As-Saff ni dua perkara utama yang kita kena perhatikan dalam surah As-Saff ni. Pertama apa? Pertama, keyakinan kita dengan Islam itu sendiri. Keyakinan kita bahawa memang agama Islam ni lah agama yang perlu diperjuangkan tau. Keyakinan yang tak ada pada generasi zaman Nabi Musa, Nabi Isa kan, yang diberi contoh dalam surah As-Saff itu sendiri kan. Kemudian yang keduanya, kita kena sedar, setelah ada keyakinan tu, kita kena sedar dari surah As-Saff ni, Allah kata tanggungjawab kita sebagai orang Islam ialah satu amanah untuk kita memperjuangkan agama Allah kan. Jadi itu antara dua intipati utama lah dalam surah As-Saff kan, yang dirumuskan oleh Ustaz Imam Abdul dalam dari tafsir Zilan kan. Jadi pertama keyakinan tentang Islam sendiri, kedua tanggungjawab kita bahawa Islam tu ialah satu amanah. Baiklah, kemudian kita lihat dari segi struktur surah As-Saff kan, mula di sabahan dalam surah wajah mafi'ah kan, bahawa Al-Azizul Hakim. Yang pertama berkenaan bertasbih kepada Allah kan. Bukan setakat surah As-Saff, tapi surah Al-Jumu'ah selepas pun bermula dengan bertasbih kepada Allah kan. Sebab apa? Sebab kita ni, umat manusia ni, kita merupakan satu umat yang ada nafsu, ada akal masing-masing kan. Kita tahu tumbuh-tumbuhan, malaikat semua sentiasa bertasbih kepada Allah kan. Jadi ini sebagai satu contoh juga lah betapa umat yang memang patuh dengan Allah ni memang sentiasa bertasbih kepada Allah kan. Apatah kita di manusia ni memang selalu lupa selalu lupa kan. Pasti yang pertama, kalau kita nak tengok lah, kalau boleh baik, saya nampak surah As-Saff kita boleh bahagi pada 3 part lah kan. Part yang pertama berkenaan dengan Allah terangkan apa yang Allah suka dengan apa yang Allah tak suka kan. Sebab kalau kita kata kita berjuang ke Islam, kita kan tahu apa yang Allah nak sarankan, apa yang Allah suka kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Pertama-tama kita dapatkan syukur kepada Allah Ta'ala kerana dengan izinnya, kerana dengan rahmat dia, kita sama-sama dapat kumpul pada hari ini. Di mana kalau kita fikirkan
majlis pada pagi ini merupakan taman-taman syurga ini, majlis ilmu, di mana adanya malaikat yang mendoakan kita. Jadi sama-sama memanfaatkan majlis kita pada hari ini, insya-Allah. Baik. Jadi sebelum apa kita hangatkan pagi kita ni dengan takbir. Allahu Akbar. Jadi terima kasih kepada penyampaian pertama tadi atas penyampaian yang sungguh mantap. Jadi saya minta tahu saya mana. Siapa kita ni? Kita dengan langit. Siapa kita? Betapa kecil yang kita bandingkan langit. Kita dengan gunung. Betapa kecil yang kita dengan gunung. Kita dengan lautan. Betapa kecil kita dengan lautan. Akan tetapi semua tu taat kepada Allah Ta'ala, bertasbih kepada Allah Ta'ala. Kita ni berani nak mengkhianati Allah Ta'ala, berani nak buat dosa dengan Allah Ta'ala. Siapa kita ni? Jadi muhasabah pada diri kita. Jadi pembelajaran ni kita boleh pandang dari sudut sisi muhasabah pada diri kita sebagai seorang hamba. Betul kita ni seorang hamba? Betulkah kita ni layak dipanggil seorang hamba? Sedangkan kita ni banyak-banyak dosa sebagai muhasabah. Baik, bergerak pada seterusnya. Baik, di dalam surah ni pada tadabbur ataupun pandangan saya mendapati ada 7 ciri dosa-dosa Allah yang boleh dicapai, yang boleh digarap daripada surah ini. Kerana tema kita pun berkenaan dengan dosa-dosa umat. Dosa-dosa umat, maka ni saya akan cuba ekstrakkan 7 ciri-ciri soldiers daripada surah ini. Baik, Allah yang terkulu membalas tahallul, kebencian yang sangat besar daripada si Allah kepada orang-orang yang tidak melaksanakan apa yang mereka serukan itu. Bayangkan, pencipta langit dan bumi, pencipta alam semesta ini, bila mana dia ni maha perkasa tapi dia benci dengan kita. Kemusnahan apa lagi teruk berbanding dengan benda itu? Fikirkan sama-sama. Jadi 2 ciri pertama yang ini menyeru dan melaksanakan apa yang disebut. Seterusnya, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. 2 lagi ciri di sini. Yang pertama dia berjuang fi sabilillah, dalam berjuang di jalan Allah Taala. Yang kedua ni berjuang macam mana? Berjuang di dalam satu tim, dalam satu jamaah, dalam satu pasukan. Kerana bila kita berbicara tentang menyebarkan risalah, kita sedang berbicara tentang misi yang sangat bukan ringan, tapi misi yang berat, misi yang sukar. Jika kita berhadapan seorang-seorang boleh cuba, tapi kejayaan dia akan lebih terpasti bila mana kita berbicara tentang perjuangan secara berkumpulan. Jadi bila mana kita berbicara berjuang secara berkumpulan, maka di situlah adanya support system untuk kita. Di situlah adanya mereka untuk mengangkat kita bila mana kita sudah down misalnya. Jadi pentingnya untuk kita bila mana kita berbicara tentang sesuatu ni, mereka ini berjuang di dalam berkumpulan. Jadi 2 ciri yang seterusnya iaitu berjuang dan berjuang di dalam berkumpulan. Seterusnya, ciri yang kelima, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim. Wahai orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan satu bisnes, satu bisnes yang dapat menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Di sini Allah Ta'ala berbicara tentang perniagaan dengan Allah Ta'ala. Kalau kita manusia, bila kita berbicara tentang bisnes, mesti kita nak untung kan? Ada siapa ke sini yang buat bisnes dah rugi? Tak ada. Bila mana kita berbicara tentang perniagaan dengan manusia, keuntungan itu tak pasti lagi. Itu kita kena jelas. Tapi bila mana kita berbicara tentang perniagaan dengan Allah Ta'ala, perniagaan itu pasti akan mendapatkan kejayaan dan keuntungan di akhirnya. Walaupun demikian, jalan dia kita tak katakan senang, tetapi kejayaan itu pasti, tapi jalan dia tak kata senang. Seperti mana firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah, infiru khifafan wa thiqalan wajahidu fi sabilillah wa anfusakum dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Bergelalah kamu walaupun ringan, di dalam keadaan ringan maupun berat. Nak katakan kat sini perjuangan tu dia tak semestinya ringan, tapi benda tu boleh berat. Jadi bisnes tu kejayaan dia pasti, tapi jalan dia tak pasti senang. Tidak dipastikan senang, tapi benda tu boleh jadi susah. Jadi apa ciri-ciri bisnes ni? Dijawab dalam ayat seterusnya. Tu'minuna billahi wa rasulihi tujahiduna fi sabilillah wa anfusikum dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Iman pada Allah dan Rasul, keyakinan yang mantap pada Allah Taala dan patuh pada surah Rasulullah SAW. Itu adalah ciri dia yang pertama. Yang keduanya, bi'wan wa anfusikum fi sabilillah, mengorbankan harta dan mengorbankan jiwa mereka di sisi Allah Taala. Jadi saya nak mengajak kita semua melulu di sini, berapa banyak daripada pendapatan kita sebulan-bulanan yang kita infakkan di jalan Allah Ta'ala? Fikir sendiri tak jawab. Dan berapa banyak teringat dan berapa banyak tenaga kita telah spend di jalan Allah Ta'ala? Adakah ini banyak? Ataupun ini hanya sekadar seperti semua-semua kenting yang tak relevan pada tamu ini? Kerana kita sedang berbicara tentang bisnes dengan Allah Ta'ala, bila mana kita nak pulangan yang baik, kita kena memberikan input yang baik dan juga memberikan komitmen yang terbaik, di mana itulah dia punca kepada kemenangan yang agung satu hari nanti. Baik, itu seterusnya bisnes dengan Allah Ta'ala. Jadi 2 ciri yang berikutnya ialah wallahu yuhibbun nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Di mana dalam ayat tadi disebut tentang
Nasrul min Allah. Yang pertamanya, orang yang menjadi soleh Allah ni mereka mendapat pertolongan daripada Allah Ta'ala. Pertolongan. Bila mana kita berbicara tentang pertolongan Allah Ta'ala ni, bila mana Allah Ta'ala kata nak tolong satu golongan ni, tak ada siapa yang dapat kalahkan dia. Itu benda yang pasti. Kerana kumpulan segala kekuatan di atas langit dan bumi ni, kalau katakan mereka nak berjuang melawan dengan orang yang ditolong Allah Ta'ala, maka mereka tak akan mendapat Allah. Maka mereka akan kalah situ di mana orang bumi ni ditolong oleh Allah Ta'ala. Dan satu lagi, wafatahum qarib, dan kemenangan yang dekat waktu ni. Sekali lagi dijadikan kemenangan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang berjuang di jalannya. Baik. Jadi itulah sedikit sebanyak tadabbur kita pada hari ini, di mana kita berbicara tentang, pertama sekali kita bicara tentang muhasabah diri kita sebagai seorang hamba. Kita yang tertim ni nak melawan Allah Ta'ala, sedangkan langit, gunung, dan lautan semua dan kita patuh pada Allah Ta'ala. Dan seterusnya kita bincangkan 7 ciri-ciri soleh Allah. Yang pertama, meniru. Yang kedua, melaksanakan apa yang disuruh. Nombor 3, dia berjuang di jalan Allah. Yang keempat, berjuang di dalam perkumpulan. Nombor 5, mereka melaksanakan bisnes dengan Allah Ta'ala. Yang keenam, mereka akan ditolong oleh Allah Ta'ala. Yang ketujuh, mereka akan diberikan kemenangan Allah Ta'ala. Jadi, setakat itu juga ada ringkas kita pada hari ini. Jadi, so basically bila mana kita berbicara tentang bisnes dengan Allah Ta'ala, dalam Allah Ta'ala menyebut Inna Allah ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Di mana kita buat bisnes dengan Allah Ta'ala menjawab dalam surah Taubah, Allah Ta'ala membeli. Allah Ta'ala beli membeli daripada jiwa orang-orang yang iman itu harta dan jiwa mereka dengan syurga. Bayangkan betapa pemurahnya Allah Ta'ala. Diri kita ni juga termasuk sebagai pinjaman. Allah Ta'ala bagi kita pinjaman kepada kita melalui diri kita ni. Apa kita dapat menjadi kita sekali kita. Tapi Allah Ta'ala sebut dalam surat Al-Fatihah tadi, Allah Ta'ala membeli. Bila mana orang mukmin itu membuat bisnes dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala membeli bisnes mereka itu dengan syurga yang tidak ada limit daripada kelebihan dan keindahan dia. Jadi kita fikirkan balik, kita take message ni bagaimana kita berbisnes dengan Allah Ta'ala. Kalau dengan manusia kita lakukan, apatah lagi dengan Allah Ta'ala. InsyaAllah saya tutup dengan itu. Assalamualaikum. Tadi daripada pemenang kalang kita dengan pemenang hafazan kita so, semua orang yang hebat lagi. So saya di sini macam rasa Ustaz Muazzin macam ni apa nak buat kan. So tak dapat lah. Saya hafiz semua kan nak yang mahal yang hafal pun tidak, yang boleh baca dengan baik pun tidak kan. Tapi tak apa, kita tengok apa yang kita buat kat sini. So bila saya tengok daripada kita punya tema hari ni, which is the journey and revolution kan, satu benda yang saya rasa paling penting sebenarnya kita buat apa itu journey. Journey adalah satu perjalanan. Bila kita cerita tentang perjalanan, yang satu benda yang dipanjang, dia tak tinggi. Kita kena lihat everything in between the journey, not just the destination. That is what very important things that I want you guys to actually reflect for yourself. Adakah kita orang yang melihat satu perjalanan atau just tengok pada hasil? So kita tengok apa yang ada dalam surah As-Saff. So ada satu teknik sebelum tu, seperti apa yang saudari Ain cakap tadi, surah ni dia boleh dibahagikan pada 3 fasa, 3 skop. 3 skop boleh dibahagikan, which is first is daripada ayat untuk ayat 1 dan ayat 4. So ayat 5 ke 10 dan ayat 11 dan terakhir lah. So sebelum saya masuk pada fasa-fasa ni, saya cerita satu benda. Bila saya baca Quran ni, orang yang tak faham sangat bahasa Arab dan macam-macam lah kan, tapi saya perasan satu benda lah. Saya insyaAllah agak detail. So bila saya perhatikan, saya perasan satu benda. Allah mulakan ayat ni dengan sabarillah yang masih sama macam mafilah. Ayat sebelum tu, surah sebelum tu, surah Al-Ahzab. Ayat yang sama juga, sabarillah mafilah. Surah selepas tu, surah Al-Quran. Apa dia kata? Sabarillah yang masih sama macam mafilah. Surah lepas tu, surah Al-Ahzab. Sabarillah. Macam mana? Surah Al-Ahzab. Sabarillah. Apa yang berlaku di sini? Allah ada gunakan satu teknik, iaitu teknik tasbih. Teknik tasbih ni, teknik menyucikan, Allah menyucikan diri. Apa yang kita ambil take home message kat sini? Which is, apa benda pun yang kita buat, kita kena menyucikan diri Allah. Sebelum kita mulakan aktiviti, niat kita mesti suci. That is very important message kan. Allah mulakan ayat surah ni dengan tasbih. Dan Allah akan tutup balik surah ni dengan tasbih. Kita akan tengok benda tu lepas ni. So, itu just mukadimah. Kenapa pentingnya konsep tasbih ni? Kenapa penting kita ambil take benda ni? Sebab dia sangat berkaitan dengan apa yang kita kena buat sebagai seorang Muslim, sebagai seorang yang dalam journey towards becoming soldier of Allah. Okay. So pasal yang pertama, space reflection pada surah-surah sebelum ni. Reflection juga pada kisah yang tadi Ain cerita
is reflection. Apa bila sahabat tanya apa itu amalan yang terbaik setengah-setengah mufassir kata tu tanya soalan ni orang munafik lah. Tapi mungkin sebenarnya tak tahu banyak sangat, tapi banyak pendapat lah. Tapi yang key dia is sahabat ni atau orang Islam ni bertanya kepada Rasulullah apa amalan yang terbaik kan. Lepas tu bila Allah cakap bila beliau cakap amalan yang terbaik lah jihad, mulanya ada orang macam cuak gentar takkan jihad terus kan, cuak macam ni tak boleh kan, nak tu kan. So Allah menemplak benda ni dua kali berturut-turut layan ni. Allah cakap ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan. Ini sekalian kabura maqtan tu penting, benda sangat-sangat kuat lah. Ini message ni is very strong. Allah buat message yang sama dan ayat lebih kurang sama. Dua kali berturut-turut. Ayat yang ketiga ni guna perkataan apa ni? Maqtan ni. So it's very strong. Apa yang kita buat ni kita tak tunaikan. So benda tu macam dia orang kata ya mesti yang smooth jelas kan. Kalau kita dah cakap benda tu, kalau kita tak buat benda tu, it's very ya Allah sangat cela benda ni, sangat benci. Satu pasal yang kedua, bila Allah nak kita tengok balik pada kisah-kisah Nabi sebelum ni. Allah mulakan kita suruh tengok balik dengan kisah-kisah Nabi Musa. Lepas tu Allah suruh kita tengok kisah Nabi Isa. Apa yang nak cerita kat sini? Yang boleh relate dengan kita kat sini zaman sekarang. Orang nak tunjukkan zaman dulu pun mengikut Nabi-Nabi ni sendiri pun dah banyak lah komplain-komplain ni. Kalau kita tengok Nabi Musa kan, Nabi Musa tunjukkan macam-macam dengan mujizat dia everything, tapi dia tak nak lah, dia ada juga yang komplain dia ni. Kenapa kan? So sebab sifat manusia ni dia kuat, dan dia banyak, dia mengada-ngada sikit. Dia nak keep on asking. Dia tak nak buat. Dia just nak tanya macam tu, dia nak lengthy-kan discussion lah, which is very macam benda yang kita patutnya ni lah, kita reflect balik diri kita lah. Benda yang simple macam kalau soalan exam, bukan exam lah, macam soalan, kalau exam pun bila soalan tu keluar nanti kita tanya beliau, ini tak masuk dalam apa, tak keluar dalam syllabus benda semua, kita komplain beliau. Kenapa kita tak go, instead of kita tak baca betul-betul, kita komplain benda tu kan. Why kan, complaining kan, benda yang sangat penting lah, kita tak patut buat benda tu. And then satu benda lagi menarik saya perasan kat sini, kalau kita tengok ayat kelima tu, dia wa iz qala la Musa liqaumi ya qaumi lima ta'buduna ni kan. Lepas tu kalau yang ayat ke-6 tu wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israil. Kenapa? Untuk cerita pasal Nabi Isa. Allah maksud dia dalam ayat dia. Cerita pasal dia putera Maryam, bani Israil semua. Kenapa Nabi Musa tak kan? Kerana kalau kita tengok kronologi surah ni sendiri, bila diturunkan adalah antara fungsi dia untuk membersihkan balik faham-faham Kristian terhadap Nabi Isa tu sendiri. Kalau Nabi Isa tentu dia ingat ni kan, dia kata apa anak Tuhan everything and stuff like that kan. So ayat ni dia kena kat situ. Sebab bila dia ayat ni maksudnya dia nak kena dia merujuk balik pada orang-orang Kristian ke semua yang nak membetulkan balik akidah ni. So tu apa yang saya nampak, tapi boleh mungkin kalau betul salah, tapi tu apa yang saya nampak lah dari segi bahasa ni literally kat situ. And then so pasal kedua is pasal tu lah, cerita-cerita kan. Pasal pertama orang marah. Dan pasal itu kita cerita balik, cool down. Dan marah kita tengok balik cerita zaman-zaman Nabi. Tengok balik macam mana zaman-zaman dahulu orang nak ikut-ikut ni, dia mengkomplain macam-macam. And then masuklah pasal ketiga, Allah tunjukkan kepada kita macam mana saya nak jihad, which is very important. I think at the end of this one, kalau macam bagi banyak tunjuk ciri Muslim ni, one of the most important question that we have to answer is how you actually can boleh jihad. Allah tunjukkan kat sini satu ayat yang saya sangat very strong, which is ayat yang ke 11 tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kenapa Allah cakap wa amwalikum dahulu sebelum anfusikum? Kenapa Allah cakap duit dan harta dahulu baru cikgu? Ini very important. Maksudnya kat sini, kita dalam kita nak berjihad ni, dalam kita nak berjuang ni, ada tutur cara dia, ada teknik dia, ada sequence dia. Kita tak jump daripada A to Z, kita jump from A, B to C sampai habis sampai Z. Kita ada journey kita sendiri kat situ. So bila kita bercerita tentang surah As-Saff ni, bila kita bercerita tentang jihad, kita kena faham teknik-teknik jihad. Kita jangan cerita terus pada something yang very big. Kita tengok balik benda yang simple, sesimpel kita sebagai student kita boleh buat kan. So Allah mulakan dengan harta tu, which is something yang mudah lah. Patutnya mudah kan, paling simple, lepas tu baru kita pasal jihad tentang jiwa. So
key point dia saya kat sini adalah setiap Muslim tu sendiri dia ada strength tu sendiri. Saya nobody lah. Saya tak pandai nak hafazan yang gitu, tapi saya tahu saya ada something yang saya boleh buat. So we have to search for the strength. Every Muslim has their own strength. Gunakan kekuatan ni untuk bantu agama Allah, untuk buat bisnes ni. Itu yang saya rasa very important dan patutnya kita sedar sekarang. Jangan tengok orang lain kata, oh ni abang ni dia hafaz Quran ni boleh jadi imam dan everything semua kan. Saya ni apa tak ada. No. Everyone here is special in this way. So itulah teknik, itu benda yang saya nak semua ambil kat sini sebelum kita balik kan. Surah ni dia dah cantik lah. Bila Allah marah tu, kita tengok balik, kita tengok balik surah lepas ni. And then now, Allah show you how you actually can contribute to this day. Stuff like that. And then, so itulah point yang terakhir hari untuk fasa yang ketiga ni is, bila kita nak berjihad tu, kita ada teknik dia. Dan kita boleh mula dengan benda yang paling simple. And then baru kita go on further, kita develop our journey to become soldiers of Ummah. Dan tadi kalau kita kata Allah mulakan ayat ini dengan tasbih, maksudnya Allah tutup dengan tasbih. Allah berkata, beri dekat sini pada ayat terakhir tu, fa'ainal lazi na'amanu ala aduwihim fa'asbahu zahirina. Allah janjikan kemenangan tu adalah pada orang yang menyucikan Allah, yang beriman, orang yang beriman. Allah mulakan dengan tasbih, Allah tutup dengan tasbih. Surah yang pada saya perfect. Not just perfect in any sense, but perfect with our topic as well, with our theme as well. So we have like so with that, I think kalau tak tahu dapat banyak pun, saya dapatlah something sikit daripada apa yang saya baca-baca ni. So ada something yang saya nak cerita, which is untuk pasal yang ketiga ni, bila Allah tanya Kunu Ansarullah kan, siapa yang akan jadi penolong Allah kan. Contohilah puak Hawari ni, which is pembantu pengikut Universiti Nabi Isa ni, dia terus cakap Nahnu Ansarullah. Ada grup-grup yang lain terus cakap dia bukan tahu apa yang dia kena buat kan. Mungkin kena bunuh apa tak tahu, tapi the first keyword is azam tu sendiri. The first keyword is niat tu sendiri. Dia nak jadi pembantu agama Allah. So saya tutup kat sini dengan diharapkan kat sini semua hadirin-hadirin yang ada kat sini lepas ni boleh baca balik surah ni. Jangan leave it there. Reflect on ourselves and see what we can actually do to contribute to it. And with that, brothers and sisters, this is us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dira. InsyaAllah hari ini saya nak berkongsi sikit apa yang saya faham tentang surah As-Saff. Sebelum saya masuk pada penyelesaian yang saya nak sampaikan, saya nak cerita sikit apa benda yang saya rasa satu persoalan yang saya pernah tanya pada saya punya Twitter sewaktu tengah buat projek dekat studio. So macam soalannya ialah kita adakah logik untuk saya membuat sebuah bangunan yang berstrukturkan komponen yang dibuat daripada bahan yang berbeza. Contohnya macam adakah logik untuk saya gunakan beam yang dibuat daripada steel and column dibuat daripada reinforced concrete. Dan saya macam sebab sebelum ni saya rasa macam sebuah bangunan tu strukturnya hanya boleh dibuat daripada bahan yang sama untuk kalau nak buatkan dia kuat kan. Dan surprisingly Twitter saya kata boleh, dan itu adalah satu perkara yang sangat normal, iaitu menggunakan bahan yang berbeza dan menggunakan cara untuk connect them together. Dan ianya adalah satu teknik yang sangat bagus sebab setiap bahan mempunyai kelebihan masing-masing. Contohnya steel, kalau steel beam, dia sangat bagus dalam span, dan dia boleh span dalam 10 meter dan tanpa any support dekat middle. While reinforced concrete, dia sangat bagus dalam compression. Dan those two combinations are the most commonly used in architecture. And the reason why saya bawa persoalan ni ialah sebab macam kalau tengokkan manusia ni, bagi saya lah, bila saya baca surah As-Saff ayat yang keempat, iaitu
innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Dan perkataan yang saya sangat-sangat terkesan adalah mereka, they are as though a single, Allah loves those who fight in a row as though they are a single structure. Dan saya sangat suka perkataan structure sebab saya bahasa so agak influence saya punya pemikiran lah. Jadi macam bila tengok balik kan, kita orang-orang yang ada kat luar negara ni kan, siapakah kita kan? Apakah kita adalah satu hari nanti bila kita balik, kita akan jadi orang-orang antara orang-orang yang akan menjadi struktur pada sebuah negara. Tetapi macam persoalan ni kan, apakah jenis bangunan apakah yang kita nak bina kan? Jenis apakah yang kita nak? Adakah kita nak bina sebuah bangunan yang pada mata saja nampak indah dan megah, namun setelah beberapa tahun dia jatuh dan randah macam yang berlaku dekat Putrajaya tu kan? So macam, dan atau adakah kita nak bina sebuah bangunan yang walaupun dimakan api, walaupun kebanyakan strukturnya, kebanyakan dinding dah runtuh, tak ada atap semua, tapi disebabkan kita punya struktur yang sangat kuat, kita masih boleh gunakan struktur tu lagi kan? Jadi macam, dan rasanya kita semua nak bangunan yang walaupun telah dihentam dengan ribut taufan ke apa ke, tapi still boleh bangun, macam still kita boleh gunakan tu semula. Dan sangat penting lah bagi saya, macam saya rasa sangat penting lah untuk macam saya cakap, setiap bangunan tu dibuat daripada setiap komponen yang berbeza. Dan macam sebagai kita mungkin dalam konteks kita pelajar atau pelajar Malaysia, kita mungkin ada pelbagai pendapat tentang macam mana kita nak bina sebuah negara. Tapi kadang-kadang macam, dan kadang-kadang saya rasa macam kita terlalu excited dengan cara kita sampaikan, kita rasa cara kita tu sahaja betul dan kita menolak pendapat orang lain. Jadi yang saya ingin nirukan lah berdasarkan apa yang saya faham daripada surah As-Saff ni ialah untuk celebrate that differences dan menggunakan itu sebagai satu potensi yang sangat positif dan gunakannya untuk bangunkan Islam tu. Sebab apa yang kita nak adalah kita nak pilih sebuah bangunan yang bukan saja strukturnya sangat bagus, tapi cantik, environmental friendly, sustainable dan akan berkekalan. Dan macam orang daripada seluruh negara, daripada seluruh dunia akan tahu dan nak sangat datang kat bangunan tu sebab dia nampak bangunan tu sangat bagus dan indah. Jadi insyaAllah saya nak akhirkan dengan satu kalimah yang telah membawa kita semua pada hari ini, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Maknanya, adakah kamu tidak memerhatikan Al-Quran ataupun hati kamu terkunci? Maka sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, jadilah kita orang-orang yang membaca Al-Quran dan memerhatikannya. Jadi jangan sampai hati kita terkunci oleh Allah Ta'ala sehingga kita tidak dapat lagi keceriaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para hakim, para penganjur, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian. Hari ini kita membincangkan tentang surah As-Saff yang saya kira surah yang kita semua dah dengar, kita semua dah baca dan cuba kita tadabbur pada hari ini insya-Allah. Baik. Saya mulakan dengan seperti mana yang kita tahu ini adalah tadabbur, tafsir ayat per ayat. Jadi insya-Allah saya cuba untuk menguraikan surah As-Saff, melihat kepada perkara-perkara penting dalam surah As-Saff insya-Allah. Yang pertamanya, apabila kita bercakap tentang perjuangan, syarat pertama untuk menjadi seorang pejuang adalah dengan menjadi seorang manusia, seorang mukmin, seorang muslim yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu Allah Taala kata dalam surah As-Saff ayat yang kedua, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun.
Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu kata jangan kamu kata kenapa kamu berkata benda yang kamu tak buat. Kabur maqatan. Kabur bermakna sebesar-besar. Maqatan kebencian. Benci Allah tak sama dengan benci kita. Benci Allah Ta'ala, sebesar-besar kebencian Allah Ta'ala kepada mereka yang berkata tapi tak buat. Ini adalah sifat orang-orang apa? Ini sifat-sifat orang-orang munafik. Mereka ini cakap tapi tak buat. Jadi syarat pertama kita sebagai seorang yang mengaku pejuang agama Allah Ta'ala, mesti kita ikhlas kerana Allah Ta'ala, bukan semata-mata menjadi orang munafik yang berpura-pura di hadapan Allah Ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Baqarah, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Di antara manusia-manusia ni ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah Ta'ala, wa ma hum bimu'minin. Kenapa Allah Ta'ala akhirkan dengan kata depa ni, padahal asal depa ni mereka ni asalnya mereka tidak pun beriman, tapi mereka kata kami beriman. Inilah mereka ini orang-orang munafik berpura semata-mata. Jadi syarat utama kita menjadi seorang pejuang Allah Ta'ala mesti ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, dalam perihal perjuangan, apa yang perlu kita lihat adalah bagaimana ataupun kita katakan strategi berdakwah, strategi berjuang. Allah Ta'ala kata dalam surah As-Saff ayat yang keempat, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah Ta'ala amat suka. Tadi Allah Ta'ala benci Allah Ta'ala tak sama dengan benci kita. Ini perkara yang Allah Ta'ala suka Allah Ta'ala tak sama dengan suka kita. Allah Ta'ala amat menyukai mereka yang berjuang di jalan Allah Ta'ala. Safa ini dalam satu barisan. Bila barisan ini kita boleh faham dua perkara. Yang pertama, safa ini apabila contohnya seorang imam nak memastikan saf makmumnya lurus, yang pastinya saf itu mesti dianggotai oleh beberapa orang dan mesti lebih daripada 3 orang, barulah dinamakan satu saf. Dan juga bila dikatakan saf, selain yang ia menunjukkan bahawa ada beberapa orang, saf ini menunjukkan satu barisan yang teratur. Maknanya ada satu peraturan yang sistematik, dan itulah syarat-syarat untuk kita berjuang. Iaitu mestilah kita berada dalam satu kumpulan, satu golongan, satu jemaah, dan jemaah itu mestilah sistematik, bukannya jemaah yang ditubuhkan sesuka hati. Baik, seterusnya kita lihat bagaimana suasana perjuangan. Tadi kita pergi yang pertamanya syarat utama perjuang, yang keduanya kita pergi kepada strategi perjuangan, yang ketiga kita lihat suasana satu suasana perjuangan, di mana Allah Ta'ala kata dalam surah As-Saff ayat yang kelima, yang keenam, yang Allah Ta'ala kata wa qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani. Apabila Nabi Musa mengatakan, Nabi Musa kata kepada kaumnya, kenapa kamu sakitkan hati aku sedangkan aku ini rasul? Allah Ta'ala hantar aku untuk berikan kamu dakwah, berikan kamu risalah, tapi kamu menyakiti hati aku. Dan juga Allah Ta'ala sambung lagi dalam surah, dalam ayat yang seterusnya, di mana wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum. Di mana Nabi Isa pun cakap benda yang sama. Nabi Isa pun bawa satu risalah yang sama, risalah Islam, tapi mereka tidak menerima. Dan juga dalam ayat itu juga dikatakan tentang perihal Nabi Muhammad, yang dikatakan Nabi selepas Nabi Isa. Dan Nabi Muhammad ini turun nanti pun falamma ja'ahum hadza sihrun mubin. Di mana nanti kalau Nabi Muhammad turun pun orang akan kata ini adalah sihir daripada Nabi. Jadi melihat bagaimana suasana perjuangan yang sehingga kan dipenuhi dengan berbagai-bagai dugaan cabaran. Tidak diserikan dengan harta, tidak diserikan dengan perempuan, tidak diserikan rumah yang cantik, tetapi diserikan dengan cubaan, dugaan, bina dan tribulasi oleh orang-orang sendiri. Manusia itu sendiri yang mendatangkan berbagai-bagai cubaan. Jadi suasana perjuangan bukan suasana yang mudah, bukan suasana yang senang, bukan suasana yang mewah, tapi suasana yang penuh dengan cabaran. Baik, kemudian kita pergi yang pada yang keempat, apakah cara untuk kita berjuang? Allah Ta'ala kata tu'minuna billahi wa rasulih. Allah Ta'ala kata berimanlah kepada Allah Ta'ala dan Rasul, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan berjihadlah di jalannya dengan harta kamu dan juga nyawa kamu. Yang pertamanya kita lihat terma jahada, wa tujahiduna fi sabilillah. Jahada ini bermaknanya apa? Asal jahada adalah jihad. Jihad asalnya jahada. Jahada kalau lihat kepada kitab lughah bahasa Arab,
Jahadah bermakna bukan setakat bersungguh-sungguh, tetapi bersungguh-sungguh sampai penat. Itu bermakna jahadah. Jadi nak katanya apabila Allah Ta'ala suruh kita berjihad, bukannya kita berjihad semampunya pun, tapi sebolehnya mampu. Maknanya kita berjuang sehinggalah kita penat, maka kita keluarkan segala tenaga harta yang kita ada demi perjuangan Allah Ta'ala. Dan juga kita lihat bagaimana Allah Ta'ala katakan amwal dulu baru anfus, harta dahulu baru nyawa kamu. Kerana menurut beberapa tafsiran para alim ulama, di akhir zaman ini manusia lebih mementingkan harta daripada nyawa, sehingga kan manusia sanggup berbunuh-bunuhan kerana harta. Inilah manusia akhir zaman. Maka kita sebagai pejuang Islam hendaklah kita sedar bahawa yang pertamanya dalam diri kita kena sedar bahawa kita kena berjuang yang the maximum that we can give. Perjuangan yang tenaga harta yang kita boleh bagi untuk perjuangan Allah Ta'ala. Ya, boleh nyambut. Jangan hanya benda yang kita nak, tapi yang seboleh yang kita mampu, yang semampu yang kita boleh. Jadi inilah perjuangan sahabat-sahabat sekalian. Dan juga kita pergi kepada ayat yang terakhir, di mana inilah sepatutnya menjadi prinsip orang-orang yang beriman, di mana kata Nabi Isa kepada kaumnya, kepada golongan Hawari, man ansar, siapa nak jadi penolong agama Allah tanpa segan silu, tanpa banyak bersoal. Maka katalah beberapa golongan Hawari, mereka mengatakan nahnu ansar. Jadi apa yang kita boleh ambil daripada ini, apabila dikatakan pasal perjuangan, tidak ada masalah untuk kita katakan apa yang akan dapat daripada perjuangan, apakah yang tu boleh perjuangan bagi kepada aku, tapi yang patutnya kita kata saya ingin menjadi pejuang agama Allah. Qalu nahnu ansar. Jadi katakanlah kepada kita semua, katakanlah bahawa saya hendak menjadi pejuang agama Allah Ta'ala. Apakah ganjaran kepada mereka yang berjuang di jalan Allah Ta'ala? Itu sudah diterangkan dalam surah berpanjang dan juga diterangkan lagi dalam berbagai surah dalam Al-Quran. Diceritakan kebaikan, kemewahan yang akan diperoleh oleh mereka yang berjuang di jalan Allah Ta'ala. Disyukurkan insyaAllah. Maka saya akhiri dengan kalam mulia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari pagi tadi kita dah dengar macam-macam perkongsian tentang surah Al-Asr. Jadi untuk urusan saya pada pagi ini, insyaAllah saya akan mulakan dengan satu kisah. Kisah berlaku pada Imam Hanbal. Pada zaman Imam Hanbal, berlaku satu fenomena di kalangan Islam di mana banyak penyelewengan akidah berlaku. Di mana orang Islam pada zaman itu mengatakan bahawa Al-Quran itu adalah makhluk. Jadi pemerintah pada zaman itu memaksa Imam Hanbal untuk mengatakan Al-Quran itu juga adalah makhluk. Kerana kalau Imam Hanbal mengatakan perkara ini, maka lebih ramailah orang yang terpisah akidah ini. Imam Hanbal adalah seorang yang alim ulama. Jadi pada keadaan itu, jika Imam Hanbal tidak mengatakan perkara tersebut, maka beliau akan disiksa, dipenjara dan sebagainya. Jadi sebenarnya ada satu kaedah dari dalam Islam di mana sebenarnya Imam Hanbal boleh mengambil rukhsah, iaitu dengan dia mengatakan bahawa Al-Quran adalah makhluk, tapi dalam hatinya menciptakan perkara tersebut. Tetapi yang berlaku adalah Imam Hanbal tidak mahu mengatakan Al-Quran adalah makhluk, dan dia membenarkan diri dia untuk disiksa. Jadi selepas perkara itu berlaku, orang ramai bertanya kepada Imam Hanbal kenapa dia tidak mengambil rukhsah. Jadi kata Imam Hanbal, idza sakata al-alim taqiyya wal jahil yadhhab mata tabayyana al-haq. Yang bermaksud jika orang alim senyap, maksudnya tidak menyatakan kebenaran kerana takut, dan orang jahil berterusan yang berjadi-jadi, maka sampai bila kebenaran akan tegak. Jadi yang saya nak kaitkan dengan surah As-Saff ni, dari pagi tadi kita dah dengar kemurkaan Allah kepada orang-orang yang tidak berbuat apa yang mereka berkata. Jadi perkara ini saya nampak menimbulkan ketakutan dari kalangan umat Islam untuk berdakwah, di mana kita merasakan jika kita berdakwah, mengajak orang kepada kebenaran, sedangkan diri kita sendiri tidak terurus, maka kemurkaan Allah akan turun kepada kita. Jadi kita merasa takut dan kita merasa
jual beli dan nikmat-nikmat yang terdapat dalam syurga. Baik, apakah jual beli tersebut? Yang mana Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang yang beriman, mahukah kamu aku tunjukkan kamu satu jual beli yang akan menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Maka di sinilah Allah menunjukkan kita jalan bagaimana untuk kita tidak mendapatkan keberamahan yang awal tadi. Seterusnya Allah menunjukkan apakah jual beli tersebut. Yang pertama, untuk minumlah billahi wa rasulihi, iaitu kita beriman dengan Allah dan Rasul dia. Yang kedua, watujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dan khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka dua jual beli inilah yang sepatutnya kita fokuskan. Iaitu yang pertama adalah beriman dengan Allah dan Rasul dia, dan yang kedua berjihad dengan harta dan nyawa kita. Baik, perkara ini memang kita lihat bukanlah sesuatu yang senang. Dia bukan sesuatu yang senang. Kenapa tuan-tuan? Kerana ganjarannya besar. Ganjarannya sangat besar. Yang Allah sebutkan dalam ayat seterusnya, iaitu apa ayat seterusnya tuan-tuan? Yaghfir lakum dzunubakum, yaghfir lakum dzunubakum, wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannatin 'adn. Tiga perkara ini iaitu keampunan, yang mengalir di bawah jiran sungai, dan yang ketiga tempat tinggal yang baik. Tiga perkara ini bukanlah benda main-main tuan-tuan. Perkara tiga ini adalah sangat besar yang kita tak dapat digambarkan kat dalam dunia ini bagaimana keadaan syurga tersebut. Maka ganjaran yang besar perlulah juga kepada pengorbanan yang besar. Dan seterusnya Allah menyebut wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib. Itu yang kedua ini iaitu nasrun minallah, kemenangan daripada Allah, dari pertolongan dari Allah dan kemenangan yang sangat dekat. Dua perkara ini adalah perkara yang akan berlaku di dunia lah. Jadi ganjarannya ada di dunia dan juga di akhirat tuan-tuan. Padahal kita berusaha hanyalah di dunia ini, dan di akhirat adalah tempat kita berehat. Maka layakkah kita untuk berkata kita tak mahu ganjaran ini? Bagi saya tak layak tuan-tuan. Bagi saya kita perlu berusaha untuk mendapatkan ganjaran ini dan bukanlah bersikap senyap dan pasif dan sambil mengatakan biarlah seorang yang selamat. Jadi bagi saya seorang asal ni adalah seorang motivasi bagi kita untuk dakwah dan bukanlah sebaliknya. Baik, berbalik kepada ayat-ayat sebelum dia, di mana untuk kita kaitkan dengan tema RIC pada tahun ini, iaitu Journey of Our Revolution. Allah juga menyebutkan dalam surah As-Saff ni sebagai musuh-musuh umat Islam. Kalau kita tengok surah As-Saff ni betapa cantik dia sebenarnya, Allah ada menyebut semua musuh-musuh umat Islam. Pada ayat 4 Allah ada menyebut wallahu la yahdil qauman fasiqin, itu orang-orang yang fasik. Dan pada ayat ke-7 Allah menyebut wallahu la yahdil qauman zalimin, orang-orang yang zalim. Dan pada ayat seterusnya Allah menyebut walau kanal kafirun, dan seterusnya walau kanal musyrikun. Maksudnya Allah telah menyebut 4 golongan musuh umat Islam yang perlu kita perhati-hati terhadap mereka, iaitu orang-orang fasik, orang-orang zalim, orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Maka Allah telah menyebut untuk kita kaedah-kaedah dakwah di mana kita perlu berhati-hati dengan golongan ini, dan kita sendiri perlu bermotivasi dan bersemangat untuk mengalahkan mereka. Kerana perkataan jihad memang senang untuk kita sebut, tetapi sangat susah sebenarnya kalau kita betul-betul mendalami apa maksudnya. Kerana sebagaimana yang Saudara Syahmi cakap tadi, pengorbanan lain dengan sumbangan. Sumbangan adalah apa yang kita beri yang sekadar kita mampu. Dan pengorbanan adalah kita beri lebih daripada yang kita mampu. Kita beri satu sumber, kalau kita ada RM10, kita mendermakan kepada orang miskin RM5. Kita satu sumbangan kalau kita boleh hidup dengan basic tersebut. Satu pengorbanan adalah kita bagi semua. Kita bagi RM10 itu dan kita yakin bahawa Allah akan menolong kita. Sebagaimana yang Abu Bakar lakukan waktu peperangan, yang mana beliau mengimpakkan seluruh hartanya untuk tujuan peperangan. Dan kemudian orang bertanya kepada Abu Bakar, maka apakah yang tinggal kepada kamu wahai Abu Bakar? Dan beliau berkata, cukuplah bagiku Allah dan Rasul. Itu barulah pengorbanan. Jadi bagi saya kita jangan senang-senang berkata bahawa kita ni telah mengorban. Kerana pengorbanan itu adalah sesuatu yang besar, kerana ganjarannya juga adalah sesuatu yang besar.
Baik. Seterusnya saya nak sebut tentang motivasi lah. Okay. Kerana setiap ayat dalam Quran ni kita boleh lihat dengan dua cara. Either kita look at it positively or we look at it negatively. Jadi sebagaimana yang saya telah katakan pada ayat Allah dan innallaha la yastahilun ma la taf'alun, kita boleh lihat dia secara negatif dan kita tak buat apa, ataupun kita boleh lihat dia secara positif dan dialah yang macam menggerakkan kita untuk melakukan apa-apa yang kita sebut. Kerana lagi banyak cakap ni, lagi banyak salahnya, betul tak kan? Dan lagi banyak kita cakap menurut ayat ni, lagi banyak yang kita kena buat. Jadi untuk memotivasikan diri kita untuk berubah sebenarnya, cakaplah banyak-banyak. Maksudnya ajaklah orang melakukan kebaikan dengan cara itu. Bagaimana kita untuk menyelakkan muka Allah, kita sendiri kena buat apa yang kita cakap. Baik, dalam saya cakap 10 minit pun dah banyak benda yang saya cakap. Dan lepas ni insyaAllah saya kena buat lah. Jadi begitulah juga kita semua tuan-tuan. Apa yang kita dengar pada hari ini daripada pagi sampai petang, dah 1 jam kita dengar pasal tentang surah Asr. InsyaAllah jangan bawa balik kosong. Bawa balik satu motivasi dan jadikan adalah kita orang umat Islam yang positif. InsyaAllah saya buat habis tu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak tahu daripada mana ada sebenarnya. Tak pernah jadi ketua hakim ni. Tapi saya kagum lah tadi bila tengok para peserta, pertama sekali dengan jumlah kehadiran yang boleh dikatakan ramai kan. Yang kedua dengan kualiti tadabbur. Sebab bila kita sebut tadabbur kat sini, dia mestilah something yang berasaskan kepada tafsir kan? Kalau ikut dia punya dari segi pangkat-pangkat dia kan, pertama sekali kita membaca Al-Quran atau kita tilawah Al-Quran. Di atas tilawah tu kita ada tafsir. Tafsir ni fungsi dia untuk kita mentadabburi Al-Quran. So kalau ikutkan dari segi darjat dia, tadabbur ni tahapan yang paling tinggi sebenarnya dalam strata-strata kita berinteraksi dengan Al-Quran. Dan saya kagum tengok sebab ramai yang quote daripada tafsir-tafsir dia itu semua kan. Dan saya rasa kualiti tadabbur di Manchester ni sangat cemerlang. Kita tak tahu nak bagi rating apa-apa, tapi saya rasa cemerlang. Okay. Walaupun saya kata cemerlang, banyak poin yang sebenarnya kita boleh improve. Sebab bila kita sebut interaksi Al-Quran ni, dia something yang kita akan buat sepanjang hayat kita. So dia tak adalah masa, by the end of 2 tahun duduk di Manchester, tadabbur kita akan menjadi 100%. Tak, kan? Dia sepanjang hayat kita sebenarnya, cara interaksi kita dengan Quran akan sentiasa tambah. Okay. So saya rasa saya nak sebutkan good points ada dalam komen, dalam dalam kertas tu. Yang saya akan sebutkan poin-poin yang kita boleh improve. Yang pertama sekali saya sebutkan dari segi intikbati ucapan. Di intikbati ucapan tadi ramai yang sebutkan quote tafsir. Cumanya tadi kita kurang melihat berkaitan dengan tema kan. So tema MIC iaitu apa? Journey of Revolution, recruiting the soldier of the Ummah kan. So walaupun kita quote daripada tafsir-tafsir yang berotoritas kan, tetapi perlu kita kaitkan dengan tema kita ni, iaitu recruiting soldiers of the Ummah kan. So saya tengok tadi ramai lah seronok tadabbur kan, mengaitkan dengan situasi semasa, situasi diri kan. Tapi kalau kita dapat kaitkan, saya hanya ikut segi makanan yang marah saya pula kan, sebab segi makanan juga berkaitan dengan tema kan. So kami berikan maka ikut berkaitan dengan tema. Okey. Yang kedua, iaitu kita mengaitkan konteks Al-Quran tu dengan situasi semasa kan. Sebab macam tu Allah SWT sebut Inna Allah ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah kan. Allah kata jual beli ni, yang bagus ialah kita berjual beli dengan harta dan nyawa. Kalau orang Arab dulu, dia memang berjual beli, itu bisnes dia. So kalau kita sebut jual beli, dia terus tangkap kan. So mungkin kalau kita nak kaitkan situasi masa, jual beli sekarang dalam konteks kita sebagai student mungkin ialah scholarship. Scholarship mana paling bagus sebenarnya? GPA, MARA ataupun Saint Nabi kan. So Saint Nabi dapat £1,000 kan. GPA dapat scholarship tapi ada bond 10 tahun kan. MARA tak ada bond, mana satu bagus?
yang lebih serasi dengan orang Arab zaman dulu. Kan? Okey. Yang seterusnya dari segi originalitas. Originalitas yang kita sebut di sini. Sebab tadi walaupun kupasan ni menarik, tapi saya rasa kalau kita dapat kurangkan kita kurang tadi seperti mana yang telah disebutkan oleh peserta sebelumnya, kan? Seperti mana yang telah disebutkan peserta sebelumnya, kan? So mana seolah kita meletakkan peserta sebelum ini memang tempat dan perlu diikut lah. Mungkin kalau kita sendiri yang komen, kita tak sebut walaupun kita ciplak dia punya point tu, jangan sebut, kan? Itu dia punya teknik persembahan dia. Okey. Seterusnya, saya rasa tadi ada beberapa dari sudut persembahan lah. Dari sudut persembahan saya rasa ada beberapa yang menarik tadi. Ada seorang tu dia start dengan ayat Quran, kan? So kalau kita dalam Quran dia pun teknik dia macam tu. Dia start dengan something yang menarik. Nun, kan? Wal qalami wa ma yasturun. Nun, kita orang Arab dengan nun. Nun. Kan sama juga macam kita, kalau kita nak bagi audience kita tertarik, kita start dengan something yang out of the norm. Kan? So kalau boleh, kalau kita next time kita nak kena bentang apa-apa, jangan kita start dengan hari ini saya akan membentangkan tentang kisah ini, kan? Tema kita pada kali ini ialah macam tu, kan? So kalau boleh kita start terus Imam pada suatu masa dulu, Imam Ahmad contohnya, kan? Kalau dia start terus dengan Imam Ahmad tu, cerita Imam Ahmad ni menarik ni. Rather kan pada kali ini saya akan menceritakan kisah sekian-sekian, kan? So tadi saya rasa ada seorang peserta disebut terus, ikut ke hafalan yang terdahulu, kan? Hafalan yang terdahulu dalam Quran disebut terus, kan? So saya rasa ini menarik ni nanti. Bukan bias ke apa, tapi sebab memang tertarik. Okey. Nak saya berhenti ya. Yang seterusnya dari segi susunan poin lah. Susunan poin tu saya rasa tadi mungkin setengah kita lompat-lompat daripada satu poin ke poin yang lain. Mungkin lebih bagus kalau kita ikut sendiri susunan dan mana Allah SWT telah susun dalam Quran, kan? So saya tengok tadi ada beberapa peserta yang susun dengan cantik, ada juga beberapa peserta yang boleh improve dari segi susunan dia. So saya rasa dari segi susunan yang menarik saya nampak best practice tadi adalah ada seorang peserta ni dia ikut sub-heading ataupun sub-tema untuk dalam surah kan? Part pertama Allah sebut pasal ni, part kedua Allah sebut pasal ni, part ketiga Allah sebut pasal ni, kan? So dari situ susunan ni kita nampak lebih menarik. Okay. Dari segi kreativiti saya rasa ada yang pakai scarf cantik semua, kan? Sebenarnya dalam kita macam saya sebut tadi, kita nak menarik perhatian penonton. Dari segi kreativiti ni kena tingkatkan lagi lah, kan? Kalau boleh sertakan sekali dengan nasyid, kan? Sebab nasyid ni kadang-kadang dia bagi ada zukra macam bila kita dengar tu kan tertusuk hati kita, ataupun syair, kan? Ataupun sajak, kan? Ataupun kisah-kisah. Tadi ada seorang sebut analogi tadi, kan? Structure. Saya rasa ini something yang sangat menarik dan teknik yang Al-Quran sendiri pakai, kan? Iaitu dia menggunakan analogi. So bila analogi ni kita senang nak nampak bangunan ada banyak jenis bahan, kan? So kita boleh relate dengan diri kita yang banyak jenis capability tapi bergabung di dalam dan bekerja sesama untuk Islam, kan? So saya rasa ini satu teknik yang sangat menarik. Dari segi masa saya rasa tak ada komen, saya perhatiannya semua bagus. Cuma yang saya ingat masa saya 4th year dulu pernah diminta untuk bentang satu projek yang besar ni, tapi dalam masa 20 minit, kan? So kalau kita ada masa diminta, kalau kita duduk sebelum pembentangan tu, kita prioritize poin mana yang kita nak bagi, poin mana yang penting untuk disampaikan, poin mana yang kita rasa boleh di-excludekan, kan? Dan poin ni kita kena kaitkan dengan tema. So tema ni menjadi asas kita, mana kita layout point kita dan skripting kita, mana kita hafal point kita hafal speech kita revise speech kita in 10 minutes mesti habis. So dia paling cantik sebenarnya. Kalau pada time bunyi je loceng minit 10 tu, orang tu habis. Nanti semua peserta, kan? Baru cantik. Dia cantik juga kalau boleh habis dalam 9 minit 15 saat, 9 minit 30 saat, kan? Tapi yang tak best kalau dia habis terlalu awal ataupun terlalu lama, kan? So nampak sangat kita ada masalah dari segi nak balance di sudut point kita, kan? Lagi satu poin penting, saya rasa nak poin terakhir, kan? Di sudut gaya bahasa badan, kan? Saya rasa mungkin ada sebahagian kita yang dah familiar bagi ceramah ke apa, gaya bahasa badan ni saya rasa sangat important. Dia melambangkan perasaan dalam hati kita sebenarnya, kan? Kadang-kadang bila kita tengah paper, kan? Bila nampak tangan kita getar. So kadang-kadang lagi bagus kalau kita tangan kita bergerak sebenarnya,
Dan kita gerak kan? Jangan masukkan dalam poket, sebab dalam poket ni kadang dia menunjukkan bahawa kita ni sebenarnya tak nak terima kita very reserve dengan kita punya peserta. Ataupun kalau contoh kan saya nak pergi ceramah kan, saya macam nampak kan saya tak nak berinteraksi dengan peserta. Rather than kalau saya pergi ke depan kan, nampak macam saya ada something nak sampaikan, nampak macam saya nak interaksi dengan peserta kan. So saya rasa itu je komen-komen saya. Di segi poin pada tafsir ni, kita boleh refer sendiri kepada tafsir-tafsir yang berotoritas dan boleh baca. Cuma satu lagi reminder, iaitu tadabbur. Kita kena ingat benda yang penting semasa mentadabbur Al-Quran ialah bukannya kita membaca ataupun kita absorb tafsir ataupun menghafal tafsir tak, tapi dia merupakan self-criticism berasaskan pada tafsir-tafsir kefahaman kita dan sebagainya. So di sini maksudnya kita kena sentiasa mempersoalkan diri kita. Kalau Allah cerita pasal ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'inda Allahi an taquluna ma la taf'alun, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah sebut pasal orang yang bercakap, kemudian orang yang menyusun diri dalam organisasi. So ada beza golongannya. Lepas tu kita fikir, aku ni banyak komen di luar ke, banyak mengkritik ataupun aku sendiri terjun dengan kerja-kerja dalam Islam. Kan self-criticism tu kena ada. Bukan kita kritik oleh tak, kita kritik di sini. So saya rasa itu saja yang penting untuk sesi kita pada kali ini. Sebarang komen yang lain kita boleh refer kepada kertas ini kan. Akhir kata saya mohon maaf kalau ada silap ataupun menyinggung mana-mana perasaan mana-mana peserta. Saya mohon maaf sangat. Dan saya terima kasih juga kepada pengunjung dan juga para peserta, sebab saya rasa ini satu tazkirah yang baik buat diri saya sendiri. Banyak juga saya belajar daripada peserta-peserta sekalian, khususnya dari segi poin-poin lah, dari segi